Bayangkan anda bangun dari tidur, tapi sebenarnya anda sedang berjalan, makan, atau memandu kereta, tanpa sebarang ingatan. Adakah ini hanya mimpi, atau satu fenomena aneh yang sains masih cuba fahami? Selamat datang ke dunia misteri orang berjalan dalam tidur, atau lebih dikenali sebagai somnambulisme. Fenomena ini bukan dongeng, tetapi realiti yang menakutkan bagi sesetengah individu. Mereka bergerak, berinteraksi, malah boleh melakukan tugasan kompleks, tetapi otak mereka masih lena dibuai mimpi. Persoalannya, bagaimana ini boleh berlaku? Biasanya, semasa kita tidur, otak akan melepaskan bahan kimia yang menyebabkan otot kita lumpuh sementara, khasnya dalam fase tidur REM, ini untuk menghalang kita daripada melakonkan mimpi kita. Tapi, dalam kes somnambulisme, ada sesuatu yang tak kena. Penyelidikan menunjukkan, kebanyakan kes berlaku semasa tidur NREM, iaitu tidur yang paling dalam. Dalam fase ini, otak seharusnya berehat sepenuhnya. Tapi untuk orang berjalan dalam tidur, bahagian otak yang mengawal pergerakan entah bagaimana aktif. Ini seperti suis utama kesedaran dimatikan, tapi suis motor masih hidup. Bayangkan risikonya, mereka boleh jatuh, tercedera atau lebih teruk, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Apa puncanya? Genetik memainkan peranan, tapi stres, kurang tidur, alkohol, dan ubat-ubatan tertentu juga boleh menjadi pencetus. Jadi, jika anda mengenali seseorang yang alami ini, pastikan persekitaran tidur mereka selamat. Letak kunci di tempat tinggi, pasang penggera pada pintu. Walaupun sains masih mendalami misteri ini, satu perkara yang pasti, otak manusia adalah organ yang paling kompleks dan penuh rahsia. Kita baru saja menggaru permukaan dalam memahami keajaiban tidurnya. Kekal bersama kami untuk lebih banyak kisah menarik dan misteri yang akan kami bongkar.